Sebab tu saya pun ada semua simpanan dalam tabung haji ada, dalam ESB ada, dalam aset hartanah ada, emas saya buat simpanan secara konsisten. Semua dengan tabungan emas sentiasa mengekalkan kuasa beli jangka masa panjang. Kita semua ni tak terus ditipu oleh nombor yang ada pada duit. Hanya besar pada angka nilainya dirompak inflasi kenaikan harga barang, susut nilai mata wang. Dengan kata lain, kita memerlukan duit yang lebih untuk mendapatkan barang yang sama pada waktu yang berbeza. Ada orang tanya saya, Cik Khairul Alid, mana lebih baik kita buat simpanan emas ataupun buat simpanan duit dalam tabung haji ESB? Saya cakap semuanya bagus, terbaik. Cuma kita kena tahu tujuan masing-masing. Simpanan jangka masa pendek 1-2 tahun ke bawah, simpan sahaja dalam bentuk duit. Dana kecemasan kegunaan harian. Tapi untuk tujuan jangka masa panjang, dana umrah haji, persaraan, deposit rumah, pendidikan anak-anak, tentu-tentu memerlukan masa yang lama, bekukan dalam bentuk gerak emas. Itu jauh lebih baik. Katanya pakar-pakar keuangan 20 tahun ke belakang, emas memberi pulangan sekitar 10% setahun. Jadi kita buat tabungan emas untuk tujuan jangka masa panjang. Kegunaan harian, dana kecemasan, simpan sahaja dalam bentuk duit, insya-Allah. Juga tuan-puan kena tahu saranan daripada pakar-pakar keuangan kan. Kita ni kena sediakan banyak baku. Dalam ESB kita simpan duit sikit, tabung haji sikit, emas kita buat simpanan. Sekiranya jatuh satu baku, kita masih lagi ada baku kedua, baku ketiga. Sebab tu saya pun ada semua simpanan dalam tabung haji ada, dalam ESB ada, dalam aset hartanah ada, emas saya buat simpanan secara konsisten. Semua saya ada. Saya buat semua sebab saya tak tahu mana satu baku yang akan jatuh. Jadi tuan-puan, isi beg biru yang saya tinggalkan, follow saya, tengok konten-konten saya.